Assalamualaikum. So pagi ni kita nak masak nasi lemak sambal sotong kering. Tapi sotong memang kecil. Bukan sebab apa, sebab itu saja yang ada. Cari punya lah tak jumpa, so kita masaklah juga. Sotong kering putih, tapi dia kecil je. Kecil pun. Berapa gram? Ni sotong yang kita akan rendam kejap lagi. Kecil sangat. Masa kita dah basuh, lepas tu kita dah kita biarkan dia dalam air dan kita akan masukkan ini. Ini adalah ubat sotong. So kalau you guys nak makan, nak makan sotong kering macam ni, kena beli ubat sotong. So kita akan rendam lah. Nanti kita akan bilas banyak kali. Ini sotong yang kita dah basuh tadi. So kita akan rendam, kita akan bilas banyak kali lah. Nanti kita akan tukar air dia. So nanti kita akan tunjuk step sampai kita masak. Hasil lepas 2 jam kita rendam. So kita akan tukar air dia lah. So dia dah kembang, dia dah agak lembut. Ini boleh buang. Dia dah lembut, tapi dia kecil. Kecil saja. Ini je. Untuk sotong ni saya dah bilas air dia dan saya basuh sekejap. Kemudian saya tukar air dan kita akan rendam lagi. Dia jadi kembang sikit lah daripada yang asal dan dia dah start lembut. Lepas kita dah rendam semalaman, so kita akan potong sotong dan kita buanglah dia punya tulang macam ni semua. So kita toast dan kita akan masak. So ini bahan untuk kita blend. Kita ada bawang merah, bawang putih, halia dengan belacan. So kita akan blend semua bahan. So kita akan masukkan minyak dan kita akan tumis sebentar. Kita kisar. So bila tumis kita dah garing, kita akan masukkan cili. Cili tu ikut kepedasan yang kita nak lah. Kemudian kita masukkan, kita akan masak cili sampai garing. Sambal kita dah garing dan pekat macam ni. So kita akan masukkan sotong kita ke dalam sambal. So kita akan masak sambal sotong kita sehingga lembutnya. Sehingga masak lah. Masukkan asam keping untuk bagi dia rasa-rasa masam. So dia akan ada rasa pedas-pedas, masam-masam, manis dengan masin lah secukup rasa. So sekejap lagi kita akan masukkan bahan-bahan perasa. Ini kita akan bubur bahan perasa dan kita akan tambahkan so, bila kita dah masukkan bahan perasa, kita akan masukkan irisan bawang. Bismillah. Kacau sehingga masak. Sambal sotong kita dah siap. Sedapnya. Kita akan makan dengan nasi lemak. So, sementara tu, kita rebus telur. Tertumpah. Tunggu, nasi kita dah masak, so kita akan makan sarapan pagi. Dah hasil lah
sambal sotong kita. Kita akan makan dengan nasi lemak. Cuma kacang tak ada, kita gantikan dengan bawang putih goreng. Telur sebiji. Jemput makan. Sampai di sini saja resepi sambal sotong kita. Selamat mencuba. Don't forget to like, share and subscribe to our video channel. Thank you.